nak takutkan seluruh dunia kepada Islam ni, katakan pada mereka jihad ini adalah kebenaran bagi orang Islam membunuh mana-mana orang yang tak nak masuk Islam atas nama demi menegakkan Islam. Bila Henry Kissinger naik, dia kata Amerika mesti mulakan doktrin tentang Islam ni, bukan tentang negara. Tak boleh sebut Islam mana tak bagus. Mulakan Islam ini sebagai doktrin jihad. Itu doktrin yang dibawa oleh Henry Kissinger yang dia minta Amerika jalankan doktrin tu. Jadi mudah dia kata, kita tak payah mengatakan bahaya ni datang daripada negara mana. Seluruh Islam ni bahaya. Maka doktrin ini dikembangkan pada tahun-tahun di mana tuan-tuan melihat kenapa Yahudi beli industri filem, kenapa Yahudi beli industri media, adalah untuk mewar-warkan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kan, filem-filem yang datang daripada barat, asal jahat je kenapa? Mesti pakai kefiah Palestin tu. Yang tuan-tuan tengok tu kan, semua digambarkan kerana Hollywood meniupkan doktrin pelaburan yang dibuat oleh Kissinger. Kerana Hollywood ni dia arahkan semua jutawan-jutawan Yahudi beli media dan beli industri di Hollywood. Yang kemudiannya Israel menguasai Time, OOL dan juga Warner. Dan kemudian buatlah hiburan kata dia. Tapi dalam hiburan tu orang Islam seronok tengok, gambarkan juga Islam ini adalah agama yang membunuh orang tanpa timbang rasa.